Rekod dah lah. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, ada nak tanya untuk soalan nombor 3? Apakah soalannya? Okey, tulis sini. Penangkulan logik bab 3. Ini kita kena banyak berfikirlah bab ni. Okey. Dia bagi 2 adalah nombor perdana dan 4 adalah nombor ganjil. Okey, apakah jawapan dia? Betul ke salah? Okey, cari dulu isi penting. Yang pertama ini dia dah habaq mai sini. Yang kedua pun sama. 4 adalah nombor ganjil. Okey, 4 ni nombor ganjil ke tak? Kita kena tahu. Ganjil tak nombor dia? Dua adalah nombor perdana. Okey, betul. Dan dia kata atau. Atau 4 adalah nombor ganjil. Jadi 2 tu betul. Nombor perdana. Okey. Nombor perdana ni kita belajar sejak tahun 5. Nombor perdana dia ada nombor sifrian ataupun nombor ganjil dengan nombor perdana. Okey. Jadi nombor sifir tu nombor genap lah. Yang ni nombor perdana adalah nombor ganjil. Tapi tak semua nombor ganjil adalah nombor perdana. Macam tu. Okey. Jadi sekarang jawapan dia benar lah kan. Sebab apa benar? Sebab ada atau. 2 adalah nombor perdana atau 4 adalah nombor ganjil. Macam tu. Jadi benar lah. Okey, settle. Soalan settle. Kita baca pula. Sukatan serahkan data terkumpul. Ini bab apa lah. Mencabar sikit bab ni. Tapi dia lah tak mencabar sangat. Semua kena tahu mod, media kan. Lepas tu titik tengah tak. Titik tengah lain. Okey. Sukatan serahkan data terkumpul. Okey. Yang pertama, macam mana nak kejulat dia? Okey. Kena tambah semua, lepas tu bahaginya berapa. Contoh, kita buat sama-sama, okey. Okey, sebagai masa buat sama-sama, okey. Kita tengok berapakah jawapannya. Okey, kita buat sama-sama. Okey, lepas tu kita kena darabkan satu persatu. Okey, lepas tu hitung julat dia. Okey, julatnya adalah 23. Macam tu. Okey. Okey, kita seterusnya pergi kepada operasi set. Okey. Okey, saya bagi awak baca dulu soalan. Okey. Dia beri X adalah integer dan 4 antara X dengan 14. P adalah nombor 2 digit dan Q nombor gandaan 2. Nyatakan tu masam. Okey, muka masam dan P masam dengan Q. Kita panggil mudah dia. Masam dia. P masam dengan Q. Okey. Sana nak buat. Okey, tengok. Dia kesatuan dia adalah integer. Okey, integer apa-apa nombor lah. Dan antara 4 lah. 4 hingga 14. Okey. Okey, P adalah nombor 2 digit. 2 digit 2 nombor lah. Macam apa? 18, 19,
20, macam tu. 11, 12, itu adalah 2 digit. Dan Q adalah gandaan 2. Macam tu. Q contoh 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Maksudnya ini dia punya semester. Ini ni adalah 4, antara nombor 4 hingga 14. Dan Q adalah nombor genap, gandaan 2. Sorry, bukan ni, okey. 2 ataupun terpanggil genap lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Macam tu. Okey. Dan yang P itu adalah nombor ganjil. Contoh P adalah bukan ganjil, sorry, maaf. Nombor 2 digit. Contoh 11, 2, 12, 13, 14. Macam tu. Jadi kita nak tengok dia punya. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, cuba buat dulu. Cuba buat dulu. Okey. Katanya P adalah 10. Okey, 10, 11, 12. Okey, saya padam balik. Okey, kita kena selesaikan satu persatu. Okey, mari kita buat sama-sama untuk awak mudah faham. Okey. Yang pertama 4. 4 hingga 14 nombornya. Okey. Lepas tu P. P ni adalah dia nak nombor 2 digit. Jadi 10, 11, 12, 13, 14. Okey, lepas tu Q. Q adalah gandaan 2, iaitu kita tiba hang lah. Kita saya offkan dulu. Okey. Tiba hang, saya off dia. Dan saya off sebentar. Sebentar. Okey, so kita dah sambung balik. Tadi dia tertibahan. Okey. Q adalah nombor daripada gandaan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Macam tu. Jadi, tengok nombor dia. Kalau bersilang, yang mana? Ini 1. Okey, bersilang. 2, 14. Macam tu. Jadi, yang bersilang adalah 10, 12 dan 14 lah. Kan, kalau ikutkan lah kan. Jadi,
nombor yang nombor nyatakan yang pre masang yang Q, maksudnya 3 lah. Sebab apa? Ni 10, 12 dengan 14 yang sama. Okey, kemudian bersilang yang 10, 12 dan 14. Okey. Okey, ini adalah nombor 25. Okey. Okey, kita cuba soalan nombor 26. Okey, adakah menunjukkan gambar van bagi sekumpulan 60 orang murid. Diberi bahawa setiap alas semester MUSU P. Okey, M kesihatan S kesihatan P. M adalah ahli kelab muda. S adalah ahli persatuan STEM dan P adalah ahli pasukan bulan sabit merah. Okey. 30 orang murid menyertai 2 unit sahaja. Hitung jumlah murid yang hanya menyertai 1 unit sahaja. Macam tu. Tengok buat. Okey, iaitu hitungkan. Okey. Okey, cuba awak buat dulu. Kita tengok macam mana nak buat. Okey. Okey, dia kata 30 orang murid menyertai 2 unit sahaja. Macam tu. Okey. Hitung jumlah murid yang hanya menyertai 1 aktiviti sahaja. Okey, pertama cuba buat dulu. Macam mana kita nak buat. Okey, MSP. MSP. Itu M adalah ahli doktor muda. Okey. S adalah STEM dan P adalah ahli bulan sabit merah. Okey. 30 okey. Sini 30 murid menyertai 2 unit sahaja. Hitung jumlah murid yang hanya menyertai 1 unit sahaja. Okey. Jadi sekarang kita dah tahu dekat sini 32 unit. Jadi yang hanya 1 unit dia ada berapa semua? Jadi sini 60 orang murid. Okey, jadi 60, okey. 30 hanya 2 unit sahaja. Jadi 60 tolak 30 ada 30 tu satu titik, tapi tak pasti lagi. Kita kena tengok persilangan dekat mana. Jadi apakah jawapan dia? Cuba buat dulu. Okey, cuba kita nak buat. Okey. 60 orang murid. Okey, ada dalam radar van ni ada 60 orang murid. Jadi saya semasa ada M, S dan P. Okey. M ni ahli kelab doktor muda. Okey. Doktor muda. S ahli persatuan STEM. Ahli persatuan bulan sabit merah P. Sabit merah. Okey. Jadi tengok sini. Okey, jadi yang senangnya adalah tengok yang mana yang bersilang semua. Okey. Tengok apakah jumlah murid yang hanya menyertai 1 aktiviti sahaja. Okey, sini dah banyak. Dia dah gabung. Okey.
Berapakah jawapan dia? Jawapannya adalah C sebab kita kira semua C adalah yang menyertai satu aktiviti sahaja. Macam tu. Okay, settle. Okey, ini bab 10. Okay, kita pergi kepada keuangan. Okey, keuangan ni adalah melibatkan gaji, allowance, dividen dan sewa. Sewa ni ada sewa apa? Sewa rumah ke kan? Sewa sewa rumah bilik kan? Okay? Dia kan pendapatan faiz. Gaji dia asal dia 4,500. Allowance dia 550. Okay? Dividen 170. Sewa dia 8,000. Macam tu. Jadi, apakah jawapannya? Okay, pertama kena kira. Okay, macam mana kira? Sebab kira dulu satu persatu. Okay. Pertama adalah gaji. Gaji ni mesti salary ataupun gaji 4,500 dan tambah allowance. Allowance 4,500 macam tu. Okey, tambah 5,500 akan dapat 505 macam tu. Jadi dividen bukan, sewa pun bukan. Dia nak gaji dan allowance sahaja. Itu baru gaji dia lah. Jadi apa jawapan dia? B. Macam tu. Sebab melibatkan gaji, pendapatan aktif. Dividen tak. Dia selalu dividen awal tahun lah. Atau setahun baru dapat. Sewa ni tak. Dia tak diterima lah. Walaupun kata sewa diterima, kadang-kadang takut orang tu pindah kan. Dia tak ada sewa. Macam tu. Jadi yang passive ni yang aktif. Okay. Akan dapat 5,050. Ni kita masuk bab ketaksamaan linear. Bab 6. Okay, bab ni dia berkerabat dengan bab 7 tingkatan 1. Ketaksamaan linear juga. Dan dia adik-beradik dengan persamaan linear. Dan sepupu sepapat dengan algebra. Macam tu. Dia berkerabat semua ni. Okay, kita baca sama-sama. Dalam satu pertandingan sukan, seorang peserta perlu berlari sekurang-kurangnya 3 km. Dan berbasikal tidak lebih daripada 15 km. Dia berbasikal. Lepas tu, jika X mewakili jarak larian dan Y mewakili jarak berbasikal, apakah sistem ketaksamaan linear bagi situasi ini? Macam mana tu? Okay. Yang pertama, dia perlu berlari sekurang-kurangnya 3 km dan berbasikal tidak lebih daripada 15 km. Okay. Jika X mewakili jarak larian dan Y mewakili jarak berbasikal, apakah sistemnya? Macam tu. Okey. Pertama, sekurang-kurangnya mesti lebih lah ataupun sama dengan. Sebab apa? Sekurang-kurangnya ataupun kita kata at least lah. Macam tu. Okay? Jadi, kurang ataupun sama dengan 3. Sebab apa kita tak boleh ambil A? A ni okey. A ni kita sebagai kealbiah. Okay, A betul. Ini tak boleh. Ini kurang. Maksudnya kurang atau sama dengan 3. Tak boleh.
Okey. Tak boleh. Ini kurang tak boleh. Jadi sekarang sama ada A ataupun D. Kita nak tahu apa. Pertama, X selebih ataupun sekurang-kurang sama dengan 3 maksudnya. Okey, itu dah settle. Yang Y tidak lebih. Ini kata kunci kat ni. Okey. Kata kunci ni penting untuk kita tahu jawapan apa yang perlu kita buatkan. Okey. Okey, yang kedua Y dia tidak lebih daripada 15. Maksudnya sama dengan 15 ataupun tidak lebih daripada 15. Okey. Jawapan dia adalah apa yang sesuai? Okey, jawapan dia adalah tidak lebih. Tidak lebih bermaksud kurang atau sama dengan 15. Ini tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab mestilah kurang daripada 15. Dia kata ini tidak lebih daripada 15. Jadi ada dua situasi di sini. Sama ada sama dengan 15 atau kurang daripada 15. Macam tu. Okey, itu jawapan dia. Jadi jawapan dia adalah D. Betul. Sebab apa saya kata D? Sebab yang pertama, dia kata X sekurang-kurangnya 3 km. Okey? Dan berbasikal tidak lebih daripada 15. Okey? Tak boleh lebih. Ataupun sama dengan 15 Okey? Dan dia kata X adalah larian dan Y adalah jarak berbasikal. Jadi kat sini kita dah tahu. Kat sini. Okey, kat sini jawapan dia adalah D sebab A tadi X okey, dah cantik lah. Cuma dia kata kurang daripada 15. Sini kata tidak lebih daripada 15. Jadi sama ada sini ada dua situasi maksudnya dalam jawapan ni ada dua. Kita pecahkan pada dua A dan B iaitu dia sekurang-kurangnya 15 dan tidak lebih daripada 15. Macam tu. Faham? Faham? Okey. Itu adalah jawapan D. Macam tu. Okey, dah berapa soalan dah kita selesaikan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, dah 7. Alhamdulillah kita settlekan semua soalan dengan baik. Okey. Okey, ketak sama ini awak kena tahu dia punya kata kunci jugalah. Sebab apa? Dia ada kadang-kadang tidak lebih ataupun sama dengan 15. Contoh. Sekurang-kurangnya 3 km ataupun sama dengan 3. Macam tu. Okey, dan kita pergi pada gerakan bab 7. Okey, bab ni melibatkan graf. Okey, graf maksudnya dia menaik. Ini pegun. Okey. Dan ini dia adalah pecutan. Sebab dia makin turun lah. Ini contoh awak berhenti kat traffic light. Okey. Traffic light masuk gear kan. Baru nak start hijau. Jalan slow. Lepas tu maintain. Awak kat highway 80 km. Bawa 80 kan. Lane kiri jangan lane kanan. Kena maki kau. Okey, kiri. Maintain bawa. Lepas tu, depan tu ada traffic light. Slow. Itulah cara dia untuk membaca graf ini. Macam tu. Okey, dia kata, hitungkan. Hitungkan maksudnya kira jumlah jarak dalam km yang dilalui oleh kereta tersebut dalam tempoh 7 jam. Macam tu. Okey, jadi misalnya kita nak buat 7 jam sini. Jadi kita nak kira dia punya
jarak km. Okey. Sini pun kena tengok juga dia punya bacaan dia. km per J. Macam tu. Sini J lah. Okey. Per jam. Jadi sini kalau saya buat macam ni. Dua saya pecahkan. 1, 2, ini 3 bahagian. Macam tu. Boleh nampak lagi susah lah nak kira kan. Okey, lepas tu kira berapa? Okey. 1/2 darab sini 80 darab 2 macam tu. Okey. Sini 80 macam tu. Lepas tu yang kedua pula ni darab 3 darab sebab sini sini 5 lah. Okey, 5.5 lah. Okey. 5.5 dah. Kita buat dulu 1/1. Okey, buat sesuai. Okey. Ini sini 5.5 tolak 2 akan dapat 3.5 lah. Untuk ini tapak tinggi dia 80 macam tu. Jadi sama sini 3.5 darab 80 macam tu. Okey. Sebab kalau nak buat semua macam pening, kita tak tahu nak buat kan. Jadi kita kena pecah-pecahkan satu persatu lagi baik ke. Itu cara dia. Okey. Kat sini 3.5 darab, kita onkan dulu. 3.5 darab 80 akan dapat 280 tambah 80 dapat 360. Okey. Ini dah settle. Ini pula jadi sini 1/2 darab tapak dia berapa? Okey. 6.5 tolak 5.5 1/0. 1/2 darab 1/0 dan tinggi 8. Jadi 16 lah. Okey. 16. Jadi kita 16 darab 1/0 dapat 420. Itu jawapan dia. Okey, yang pertama kita jadikan A sebagai segitiga. Ini segitiga. Tapak dia 2 tolak 0, 2. Tinggi dia 80 akan dapat 80. 2 ini 5.5 tolak 2, 3.5 darab 80 sebab tinggi dia 80. Okay? Jadi 80 akan dapat 280. Lepas tu tambah 280 tambah 80 akan dapat 360. Okey. 360. Okey. Lepas tu ada lagi. Ini tak tambah lagi. Sini akan dapat 5.5 6. Okey. Jadi kat sini tambah dengan tinggi dia tinggi 80. Okey. Tinggi dia 1/2 darab 80 dan tinggi dia berapa ni? Ini kita buat 6.5 tolak 5.5. Jadi 1/2 darab 80 darab 1. Jadi sini 40 akan dapat bilah 420 macam tu. Okey, itu adalah jawapan dia. Jawapan dia 420 sebab pertama kita kira
dia punya A lah. Okay. A dia tu apa? Kita nak tahu A dia tu apa dia punya bacaan dia. Kan? Bacaan kena tahu lah bacaan dia. Sini 2, sini 0. Jadi tapak dia 2, tinggi dia 8. Jadi 8 sini 1 akan dapat 80. Tambah akan dapat 360. Okey. 360 yang ini dah tambah. Okey. Yang ini kita tak tambah lagi. Okey, jadi sini 6.5 tolak 5.51 lah. Jadi kat sini dia punya tinggi 80. Jadi 80 ada apa tu 360 tolak 80 akan dapat 420 tambah juga. Tambah juga. Okey. Itu jawapan dia. Okey, so far ada nak tanya bab ni? Okey, so far ada nak tanya bab ni? Jika ada nak tanya, boleh tuliskan dalam inbox message ni. Okey, cara nak jawab. Okey, pertama awak kena faham dia punya bacaan gambar. Yang pertama, segitiga. Segitiga ni adalah tapak dia 1/2 tapak darab tinggi. Yang seterusnya, segi 4 sama, iaitu awak ambil tapak darab tinggi juga. Itu tapak dia 5.5 tolak dengan 2. Jangan ambil 1/0 sebab dia kat sini bacaan dia 2 hingga 5.5. Jadi 5.5 tolak 2 akan dapat 3.5. Okey, lepas tu ni tinggi dia 80 lah. 80. Okey. Jadi darab kan. Lepas tu 3.5 darab 80 akan dapat 280. Jadi tadi awak tambahkan 280 dengan 80. Macam tu. Jadi awak akan dapat 360. Okey, 360 ni adalah dia punya apa kata? Dia punya objek 1 dan objek 2. Macam tu. Objek 1 dan objek 2 lah. Itu perbezaan dia. Okey, boleh ada nak tanya? Kat sini objek 1 dan objek 2, jadi kita dapat 280 tambah 80 akan dapat 360. Di sini 6.5 tolak 5.5 akan jadi 1. Tinggi dia adalah 80. Dari sini akan dapat sini 40 lah. Okey. Sini akan dapat 40. Macam tu. Okey. 40. Okey. Tolak dengan 360. 360 tolak 40 akan dapat 320. Jadi situ kena kira dia punya
kiraan sebenarnya. Okey, macam tu. Baru dapat dia punya kiraan dia lah. Okey, ada nak tanya? Okey, hari ni kita dah belajar beberapa info. Yang pertama kena hafal graf, bukan hafal, kita kena fahamkan. Fahamkan graf dan fahamkan cara nak dapatkan dia punya dalam kerja. Okey. Lepas tu kita kena tahu ketaksamaan linear. Okey. Ketaksamaan linear kita kena tahu yang mana lebih, yang mana kurang, yang garisan putus-putus ataupun garisan tebal. Okey. Itu adalah beberapa info yang awak kena faham dan awak kena tahu tidak lebih tu berapa, sekurang-kurangnya berapa. Okey. Dan seterusnya pendapatan Faiz. Okey. Awak kena tahu gaji dia. Gaji dan allowance sahaja. Dividen dan sewa tidak masuk. Sebab sewa tak tentu. Ini yang aktif. Yang aktif gaji dan allowance setiap bulan masuk. Macam tu. Okey. Dividen ni setiap setahun sekali dapat. Tak boleh lah. Okey. Itu daripada info lah. Okey, awak kena faham lah. Lepas tu sewa diterima tu mungkin dia ada rumah sewa kan. Jadi rumah sewa tu tidak masuk. Okey. Semoga bermanfaat untuk awak. Jumpa lagi dan Assalamualaikum.